macam-macam fikir. Jadi overthinking. Sebab apa? Sebab otak memang nak selamatkan kita daripada sakitkan diri sendiri. Tapi betul ke tak? Mungkin betul, tapi sampai bila nak buat benda yang sama ulang. Takut apa orang cakap, takut apa orang fikir. Okey, takut apa orang cakap, takut apa orang fikir. Okey. Janganlah buat benda yang takut kena kecam ke, takut kena apa-apa. So, kita tak nak buat. So, apa rasa lepas tu? Rasa macam dalam penjara kan? Tapi kalau kita tak buat, kita buat juga. Teruskan buat. Walaupun orang kecam ke, orang cakap ke, orang fikir macam ni. Tapi kita tahu, kita buat tu betul. Tak kacau siapa-siapa. Buat hal sendiri. Cara sendiri. Kalau ada orang trigger ke, reaksi orang ke, respon orang ke, itu bukan urusan kita. Bukan tanggungjawab kita. Itu bukan kerja kita. Contoh kalau ada orang cakap, contoh the ustazah cakap pasal poligami ataupun lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Okey, benda tu betul. Tapi kadang-kadang ustazah tu, ni general lah, bukan nak cakap ustazah mana ke apa, general. Contoh, ustazah tu cakap ustazah tu setuju yang lelaki, maksudnya suami dia kahwin lebih daripada satu. Yang kita pendengar ni, Fizzah pendengar ni, okey, tu apa yang ustazah tu rasa. Tapi kalau Fizzah ikut emosi masa tu, macam, patut ustazah kan wanita, patutnya support wanita. Mana boleh cakap lelaki boleh kahwin daripada satu. Kena setia. Ni kalau ikut emosi. Tapi kalau bisa ikut emosi pun tu bukan urusan ustazah tu. Ustazah tu dia sampaikan, okay, kebenaran, apa pendapat dia, cara dia, apa pilihan dia. So, apa reaksi, respon penonton bukan urusan ustazah tu. Tapi penonton pun boleh bagi reaksi, bagi respon. Kan? Balas-balas respon semua tu. Tapi kalau orang marah pun, tu je cara dia untuk express.